ambil angle lain pula, sudut yang lain. Minta sebelum yang lain. Terima kasih buat isu yang menarik. Terima kasih kepada Hang Tuah Jaya. Hang Tuah Jaya, saya nak tanya sikit lah. Pertamanya, saya nak mengucapkan tahniah jugalah kepada YB Pekan ni, sebab kalau ikut kami sebagai peguam, kami menjangkakan semalam dia mungkin bermalam di Sungai Buloh. Kerana pada dasarnya, saya rasa YB pun sedar bahawa apabila dikenakan bayaran denda ni, biasanya tidak ada stay of execution, tidak ada penangguhan hukuman. Tapi semalam nampaknya dia berjaya dapat menangguhkan hukuman dari segi bayaran denda itu. Jadi saya mengucapkan tahniah lah. Yang keduanya, saya nak tanya dengan YB. Saya lihat dalam video-video yang penyokong-penyokong dia, saya bersimpati lah. Mereka mengatakan yang YB Pekan ni orang baik, kan, tak sepatut bersalah. Saya rasa YB Hang Tuah Jaya ni seorang yang kaki membaca juga. Ada satu buku yang ditulis oleh bekas DA New York yang dipecat oleh Donald Trump, nama dia Preet Bharara. Dia mengatakan dalam satu bab dalam buku dia mengatakan bahawa dia pernah menghadapi sebuah kes di mana kawan dia menyatakan bahawa jiran dia mempunyai seorang anak yang baik, tapi dia dapati membunuh ibu bapa dia. Jadi setuju tak dengan saya, apabila orang tu nampak baik, tak semestinya dia tak buat benda jahat. Setuju tak? Terima kasih bang. Sila Hang Tuah je. Ya. Terima kasih.